Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syedin bin Hassan, panggil saya Din, asal dari Terengganu, Marang Terengganu. Terlibat dengan industri pottery selama 2 tahun, 2024. 2025 ni dah 11 tahun. Jadi kan Tuan cakap dari segi poultry industri. Jadi macam mana Tuan boleh pilih untuk terlibat dalam industri ni? Sebenarnya industri pottery ni industri yang menjadi satu keperluan. Di mana rakyat Malaysia ni hampir semua yang makan ayam. Jadi industri ni industri yang orang kata market dia dah tersedia lah. Maksudnya kita ternak je dah ada buyer, dah ada pembeli. Jadi kita tak perlu lagi nak pening-pening cari kat sana nak jual kat sini semua kan. So dah ready dan kat Malaysia pun masih ada loophole ataupun yang gap market tu masih ada. So kita boleh cuba lagi lah bisnes peternakan ayam. Kiranya kalau macam Tuan ada minat sendiri ke dalam bidang industri? Okey, kalau dari segi minat tu memang daripada sekolah dulu lagi memang terbiasa duduk dengan tok ataupun nenek lah kan. Jadi nenek memang bela lembu semua. Jadi kita rasa macam dekat kita nak bela lembu. Kita nak bela lembu tapi tiba kita bela ayam. Tak bela lagi lembu, bela ayam lagi. Okay. Jadi macam mana kalau start daripada 2014 nak ambil masa nak bina satu syarikat besar tu, apa cabaran ataupun macam kena kata motivasi lah yang menyebabkan Tuan nak bina syarikat tu, nak teruskan walaupun ada cabaran ke? Yang pertama selain daripada minat, mungkin saya ni anak sulung. Jadi bila anak sulung, saya rasa saya perlu membina satu legasi perniagaan. Dan Alhamdulillah saya terlibat dengan keusahawanan bermula daripada zaman sekolah. Jadi bila zaman sekolah saya dah ada orang kata minat dengan keusahawanan tu. Wakil sekolah di Negeri Terengganu. Masa universiti pun saya tak ada buat benda lain, saya cari kelab keusahawanan. Dilantik menjadi pengurusi kelab keusahawanan. Lepas tu dia nanti menjadi pengurusi koperasi siswa. Sini pun ada koperasi siswa kan. Tu zaman saya, ditubuhkan pada zaman saya tu. Zaman tu lah, zaman tahun 2011. Koperasi itu tubuh. Jadi atas sebab tu memang saya berniaga macam-macam. Boleh kata dalam 10-11 jenis perniagaan lah saya buat. Tetapi semua perniagaan tu mesti tak semesti menggunakan modal. So kita kena cari satu benda yang tak guna modal tapi kita boleh berniaga. Sebagai contoh, saya berniaga barang PC. Saya tak keluarkan modal 1 sen pun tapi saya dapat pendapatan 40,000 untuk seminggu punya event. Itulah, insyaAllah. Kalau macam boleh tak cerita sikit perjalanan macam mana kira Tuan kan start jadi usahawan tu daripada 2011 kan. Start daripada diploma macam tu. Jadi macam mana modal, dapatkan modal, nak hasilkan produk, ada networking apa semua tu? Sebut pasal networking, memang bisnes yang nombor 1 adalah networking lah. Sebabnya modal tu nombor 2. Networking ni memang saya repo dengan industri, memang yang tu saya pergi dulu. Kita kena confident dengan diri kita. Kita nak buat apa, kita kena tunjuklah dekat orang industri. Saya memang berkawan dengan orang-orang yang tua daripada saya. So maksudnya kalau contohnya saya umur 35 sekarang, kebanyakan kawan saya umur 50-60 lah. Jadi level yang kita berfikir ni terpaksa macam ikut dia orang. Jadi dan dari segi modal pun dia orang lebih ada akses modal berbanding kawan yang satu level kita, masing-masing tengah mencari kan. Jadi sumber kewangan maksudnya saya membuat satu kedai kerja, present kat dia orang.
Apa yang kita nak, lepas tu apa return yang kita boleh bagi kat dia orang. Dan alhamdulillah ramai yang yakin saya buat sungguh-sungguh, and then benda tu berjaya. 2-3 benda tu berjaya, dan jangan tipu orang lah. Benda poin paling penting, jangan tipu orang. Sebab orang dah percaya dengan kita, kalau kita tipu orang sekali je, terus lingkup, kita takkan mampu berniaga. Kalau pasal ayam tu kan, macam mana? Kira Tuan dapat daripada diorang jugalah ayam yang Tuan start Betul. 2014 tu. Saya start 2014, saya kata saya nak buat ayam. Jadi masa saya nak buat ayam tu, saya tengoklah apa benda yang tak keluarkan modal. Zinc belakang rumah ke apa semua keluarkan, saya buat sendiri semua. And then saya cari market. Saya cari market tu maksudnya pada waktu tu bila kita bela kecil ni, dia payahlah nak cari market. Kalau sekarang ni tak ada isu, saya hello je terus dia orang datang. Tapi kalau kita bela dalam 100-200 ekor, siapa yang nak datang, lori mana nak datang kan. Jadi saya pergi deal dengan beberapa pesaraya, kita nak letak barang apa semua tu lah. So kita beli tu ayam yang dah anak ayam lah, DOC. Dia tanya. Sebelum kita pergi lebih dalam lagi, saya nak tanya lebih dulu, nama syarikat adalah Dinsen. Betul. Tidak salah. Betul. Okey. Bagaimana nama syarikat tu boleh terpilih? Okey, actually sebelum ni nama syarikat saya Sahabat Potri. Syarikat tu Sahabat Multifarm. Jadi selepas perkataan sahabat tu kita tak boleh patent. Sebab dia dominan kan, dia general kan. Dia general, sahabat-sahabat, tak ada nak patent lah. Jadi kita tukar, ambil nama saya sendiri. Nama saya Syahidin Abu Hassan. Jadi kita ambil Din dengan San. Jadi perkataan tu dah jadi, dulu rasa macam kekok juga nak sebut Din San, tapi sekarang dia dah jadi biasa lah. So itulah. Untuk berasal daripada Marang Terengganu kan, adakah target customer tuan daripada sekitar Marang ataupun worldwide? Setakat ni untuk ayam yang kita hasilkan lebih kurang 80,000 ekor, hanya untuk di pasaran Kuala Terengganu saja. Kuala Terengganu saja. Tak cukup untuk keluar. Tapi ada plan untuk InsyaAllah. ke seluruh Malaysia? InsyaAllah. Dalam Sebab tu kita sekarang ni kita buat satu kursus asas menakan ayak. Jadi kita nak, dia adalah selampang dua mata, iaitu kita nak sebarkan awareness pasal ternak ayam. Yang kedua, kita nak sebarkan kita punya brand, dan dalam masa yang sama kita nak perluaskan pasaran lah sebenarnya. 11 tahun dalam industri ni, apa cabaran yang paling terbesar yang pernah tuan hadapi? Sebagai contoh, ketika kita pernah mengalami global crisis iaitu COVID-19. Macam mana tuan handle keadaan pada waktu tu? Sebenarnya pada saat COVID, still okay. Bukan still okay macam mana? Sebabnya pada saat tu kita perlu makan. Jadi industri makanan ni tak terjejas. Tak terjejas sangat berbanding industri lain lah. Macam-macam industri lagi kan. Tetapi industri makanan ni still beroperasi. Saya still beroperasi pada waktu tu. Tak ada isu. Disebabkan benda tu kalau tutup, orang tak makan. Lagi masalah. Jadi cumanya cabaran yang paling besar adalah mengawal biosecurity ladang. Mengawal biosecurity ladang ni adalah benda yang paling penting, dan yang paling impact paling teruk yang saya pernah kena, kematian ayam yang tinggi lah, sampai 40% ataupun 8,000 ekor mati disebabkan penularan bakteria yang teruk pada COVID lagi. Sebenarnya masa COVID tu demand semakin tinggi ataupun seperti biasa? Kalau ikut, kita still mengeluarkan ikut kapasiti ladang kita. So sudah ada SOP sendiri. So kapasiti ladang kita 20,000, kita sama. So tak ada menurun, tak ada naik kan. Jadi kita follow yang apa yang kita ada lah. Tuan saya pula saya ada soalan. Tapi dengar tak ni? Dengar? Dengar. Okey. Okey tuan, saya ada beberapa soalan
3 soalan lah. Masya-Allah. Soalan random je. Boleh Dia, Tuan? dia ni tak apa, santai-santai. Okey Tuan, macam mana Tuan boleh kekalkan kualiti ayam? Okey, macam ni. Saya ni dalam seluruh rantaian ayam, dia banyak step. Maksudnya di peringkat hatchery, di peringkat broiler, peternakan, di peringkat processing dan di peringkat end product. So saya ni hanya berada di peringkat broiler ataupun di peringkat ternak ayam. So kita punya specialist hanya di peringkat daripada ayam kecil sampailah ayam yang dijual dalam keadaan hidup lagi. Kita tak jual yang dah siap sembelih. Tak. So kita hanya jual borong kepada ke pusat-pusat proses yang nak beli. Jadi dari segi fresh dia, dalam konteks kita adalah tak nak bagi ayam tu sakit lah. Pastikan ayam tu sihat lah. Kalau monyok, lembek, orang tak nak beli lah. Ada penyakit kan. Okey Tuan, sekarang ni kan dinasti sekarang kan dipandang remeh dengan apa? Dengan perniagaan ni kan. Apa pandangan Tuan untuk dinasti sekarang ni? Okey, generasi sekarang itulah yang saya bawa dalam kajian master saya. Macam mana kita nak develop agropreneur. Jadi kajian master saya tu saya membentuk satu sistem micro franchising dalam melahirkan agropreneur muda. Jadi bila agropreneur muda, of course batch you all lah, kan. Jadi kita dah mula mengubah persepsi daripada sebelum ni ternak ayam ni yang kotor, leceh, berat. So kita mengubah benda tu, semuanya dikawal melalui telefon. Sekarang ni touchscreen, telefon. So satu ladang yang kapasitinya 100,000 ekor ayam, hanya seorang je jaga. Semua full system. Bukan lagi macam zaman dulu kena letak manual satu dedak. Sekarang ni pun kalau tanya saya pekerja, saya hanya ada 2 orang yang bekerja. Untuk ayam banyak-banyak tu, hanya 2 orang je bekerja. Itu pun adik-adik saya je. Kita ambil orang luar pada waktu tertentu je. Nak tangkap ayam, ayam sampai, buat turun dedak, pada waktu tu je. Selebihnya control by machine, touchscreen, semua. Air, makanan, semua sistem. So generasi muda minat lah. Kos mesin tu berapa agaknya? Dia kalau kira lebih kurang 1 ekor untuk kita ternak sekarang ni, kosnya adalah RM50. So kena darab lah untuk contohnya kita nak bela macam tu lah. Jadi contohnya saya baru siap satu ladang yang sendiri, kos kita lebih kurang 1.5 juta untuk kapasiti 30,000 ekor. So kita tengah nak buat lagi satu lagi reban sebelah dia, kos lebih kurang 1.9 juta kot untuk 2 tingkat, fully system, fully auto. Tuan boleh tak bagi nasihat kepada generasi muda sekarang ni yang nak mencuburi bidang tersebut lah. Okey, sebenarnya industri ayam ni industri yang sesiapa saja boleh masuk, dan kalau boleh kita membentuk satu mindset lah, mindset kita supaya orang kata pertanian ni canggih lah. Kena tukar mindset kita, pertanian ni canggih. Bukan lagi macam zaman dulu, nampak benda ni kotor, leceh, berat, remeh kan. Dan sebenarnya industri pertanian ni, sebab tu dulu ada satu dia punya tagline, pertanian adalah perniagaan. Jadi kita kena kembalikan benda tu dan dipupuk lah. Macam you all di MK ni, saya rasa banyak yang terlibat dengan pertanian, dengan berbanding je lah. Negara pun dah mula looking juga kepada pertanian sebab tu adalah sumber asas. Jadi untuk generasi muda kena explore lah. Peluang dah ada, kena explore. Macam kita daripada jauh saya datang ni untuk program esok ni, semata-mata kita nak sharing macam mana untuk start. Generasi muda nak start dulu, nak berkecimpung dalam bidang. Jadi you all kena letak effort jugalah. Kata bisnes ni adalah bisnes yang bagus.
bisnes yang ada masa depan. Kalau tak dulu, kalau yelah macam saya nak kahwin dulu kan. Yelah kalau orang tanya kerja apa? Beli ayam. Nampak macam ni kan. Tapi dia tak tahu kita beli ayam 100,000, 200,000 kan. Macam tu lah. Okay Tuan, setakat ini ada kerjasama atau agensi yang terlibat dalam membantu perniagaan Tuan? Ada. Okay, so kalau itu yang disebut networking. Kalau disebut networking ni, kita kena bekerjasama dengan semua lapisan. Tak kira lah dia tu di bahagian mana. Contoh kalau agensi kerajaan, saya bekerjasama dengan SME Corp, Risda, Veterina of course, pemberi lesen, penyedia lesen. Lepas tu pertubuhan peladang, pelebuhan peladang kawasan, SIRIM, lepas tu universiti lah. Universiti contohnya UMK kita baru masuk, bekerjasama dengan Fiat, lepas tu dengan bahagian veterina UMK juga, and then dengan UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin, dan insyaAllah 28-29 ni kita ada kerjasama juga dengan UPM, Universiti Putra Malaysia, untuk kajian pasal bakteria dan juga baja kompos. Macam tu lah. So jangan tinggal lah. Networking ni jangan tinggal. You all kena start muda sekarang. Sebab saya start daripada awal. Saya start umur saya 20. Saya dah ibaratnya full swing. Saya naik motor masa tu, saya kata masa ni aku kena dah start. Sebab saya start sekarang ni saya usia 35. Sebab paling kurang you all nak achieve satu cycle tu ambil masa 5 tahun. So kalau you start 30, 35 tu baru satu langkah. 40 baru yang agak stable. Macam tu lah. Kena start sekarang. Umur apa? Sama saya start dulu lah. 21, 22 saya start dulu. Sama lah semua. Lebih kurang lah. 20. Okay. Kena start. Okay. Rasanya kerja Okay. setakat ni. Terima kasih Tuan sebab bagi masa untuk InsyaAllah. interview. Itulah dekat sini kan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan lagi ke kat luar. Terima kasih. Saya free je. Dengan tu kan. Dengan tu.